Cadangan kerajaan menambah baik sistem perolehan ATM mencetuskan persoalan tentang kepakaran dan keberkesanan Jawatankuasa Penilaian. Penganalisis Pertahanan Muhammad Fuad Matnor mempersoalkan sejauh mana pegawai daripada cabang perkhidmatan lain benar-benar arif tentang aset yang dinilai. Katanya, pemahaman teknikal dan tujuan perolehan tidak boleh sekadar berdasarkan katalog. Contohnya, jika sebut harga melibatkan kapal selam, adakah pegawai dari tentera darat cukup pakar? Akan timbul pertikaian sejauh mana ahli jawatankuasa benar-benar berwibawa sekiranya dia bukan pakar dalam bidangnya. Cadangan ini sendiri menunjukkan pihak awam yang membuat dasar di MINDEF tidak faham tentang apa objektif sebenar dalam proses sebut harga, ujarnya kepada Dagang News ketika dihubungi. Fuad turut menggesa agar proses tender terbuka antarabangsa dilaksanakan terus dengan pengeluar tanpa melalui ejen tempatan atau orang tengah demi ketelusan dan nilai sebenar aset. Perolehan ketenteraan memerlukan kepakaran dan integriti.